Baiklah, terima kasih rakan-rakan di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang khususnya buat penonton-penonton edisi Asia Lembaran Baharu 2025. Biasanya kita akan mengupas pelbagai topik yang cukup-cukup menarik di antara kedua-dua negara Malaysia dan China. Dan juga untuk pengetahuan anda semua, sebelum ini, pada awal-awal edisi Asia dahulu, saya pernah berada di kerusi ini, ditemu bual oleh rakan-rakan, oleh hos edisi Asia pada ketika itu mengenai bagaimana kisah saya boleh memulakan tugas di negara China ini, khususnya di Beijing ini, dan kenapa saya memilih negara tembok besar ini sebagai rumah kedua, sama ada untuk tinggal ataupun untuk bekerja. Tapi episod kali ini, soalan sama saya akan lontarkan kepada rakyat Malaysia yang menetap di negara China, yang bekerja di Beijing ini, yang cukup hebat, berpengalaman lebih 11 tahun dalam bidang media, pernah bertentang mata dengan figura-figura hebat sama ada di Malaysia ataupun di dunia, dan juga pernah memenangi anugerah tertinggi media di Malaysia. Namun kini, insan ini memilih untuk bekerja di Beijing dan juga menetap di negara ini. Jadi banyak yang kita nak kongsikan, nak dengar cerita dan juga pengalaman daripada insan ini. Bersama saya di studio Fauzan Azmi yang kini merupakan wartawan atau boleh kita katakan sebagai pakar asing di Jabatan Bahasa Melayu Kumpulan Media Cina. Terima kasih Fauzan kerana sudi ditemu bual. Terima kasih kerana jemput saya. Terima kasih Sama-sama. Ustaz Zubi. Okey Fauzan. Ya, saya. Ni bila kita temu bual kawan sendiri ni rasa lain sebab banyak sebenarnya yang kita nak korek, nak tahu daripada Fauzan. Saya juga begitu teruja untuk berganding bersama Isa untuk hari ini. Sudah pasti satu pengalaman yang luar biasa untuk berganding semula, Isa. Berganding semula, betul. Okey Fauzan, kita nak tanya sebenarnya, walaupun saya sudah tahu sedikitlah kisah ini, tapi saya percaya ramai penonton masih lagi tertanya-tanya. Kenapa Fauzan memilih untuk bekerja dan juga menetap di China, di Beijing ini khususnya? Okey, sebenarnya Isa, apa yang saya boleh kongsikan adalah satu perkataan, baharu. Saya ingin satu pengalaman baharu, dalam suasana baharu, dalam konsep baharu dalam perjalanan kerjaya saya. Kenapa saya memilih China? Kerana 11 tahun berada di Malaysia, saya rasa bukanlah terlalu cukup matang untuk kita berkongsi pengalaman, tetapi apa yang saya belajar daripada senior-senior pengamal media di Malaysia, saya rasa amat baik untuk saya kongsikan juga dengan rakan-rakan di Beijing, di China sendiri. Apatah lagi ketika kita bercerita mengenai di Malaysia tular mengenai bagaimana rakyat China boleh berbahasa Melayu. Jadi saya juga terkejut apabila bagaimana rakyat Malaysia, rakyat China boleh berbahasa Melayu dengan baik. Jadi apakah saya tidak menggunakan peluang yang ada untuk saya berkongsi dengan rakan-rakan saya untuk sepanjang 11 tahun pengalaman di Malaysia, khususnya dalam bidang pemberitaan, media dan sebagainya untuk rakan-rakan di Beijing. Sangat luar biasa apabila saya datang, wow, mereka memang boleh berbahasa Melayu dengan baik. Dengan fasih. Dengan fasih baik dan intonasi yang cukup sempurna. Jadi inilah satu yang saya katakan pengalaman baru yang membawakan saya dalam satu suasana baru dalam perjalanan kerjaya saya yang baru ini. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Lagi jauh kita berjalan, lagi banyak yang kita nampak dan juga lagi banyak pengalaman yang kita dapat. Okey, soalan seterusnya. Fauzan pernah datang ke Beijing. Ini saya dapat daripada saya punya mata-mata lah. Saya dengar Fauzan waktu muda-muda dulu. Okey, pernah datang ke Beijing bagi membuat liputan ataupun dihantar untuk bertugas. Dan pada kali ini, kembali lagi, namun dengan tujuan yang berbeza, untuk menetap di Beijing ini, bekerja di Beijing. Bagaimana perbezaan pada dahulu 10 tahun yang dulu 2014 dengan sekarang ini, dan juga apa kelainannya yang Fauzan lihat? Saya nak recap baliklah. Ketika diberi peluang untuk membuat ataupun hadir ke Beijing pada tahun 2014, pucuk dicerita ulang mendatang. Kan? Itu antara pengalaman. 2014 saya datang di Beijing, satu fenomena ataupun satu suasana yang lain. 10 tahun kemudian pada tahun lepas, November, saya datang dalam suasana yang cukup berbeza. Kalau dahulu saya perlu datang tukar duit, saya bawa duit. Kali ini saya datang untuk membuat pembayaran, pembelian semua hanya menggunakan aplikasi mudah alih di telefon pintar. Secara cashless. Tapi itulah saya melihat bahawa kemudahan teknologi sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan transaksi jual beli, untuk memudahkan urusan harian kita. Bagai contoh saya nak buat tempahan. Kalau dahulu
di sini saya memang selalu sering kali melakukan tempahan di dalam talian. Ya, setiap hari membeli belah menggunakan e-dagang. Kalau kita kembali balik 2014 dan 2025, 10 ke 11 tahun, sangat banyak perubahan Isa. Kali ini saya datang, saya sedih cakap kepada Isa, terlalu banyak perubahan yang berlaku. Jalan senyap di Beijing. Ya, jalan senyap. Apabila saya naik kenderaan, saya naik kereta, kenapa begitu senyap? Rupanya saya baru tahu bahawa di Beijing semuanya menggunakan kenderaan elektrik. Bahkan motosikal, basikal juga mereka menggunakan elektrik. Penggunaan tenaga hijau cukup diguna pakai, sangat meluas di Beijing. Jadi 2014-2025 satu perubahan yang cukup ketara, perspektif ataupun spektrum yang cukup berbeza. Kalau dulu saya datang sebagai seorang wartawan muda, kali ini saya datang sebagai seorang wartawan yang ingin berkelana, ingin mempelajari dan ingin belajar sesuatu di China dan ingin berkongsi satu pengalaman untuk rakan-rakan di China. Kalau anda cerita sama saya, 2014-2025 adalah satu anjakan paradigma pada diri saya. Untuk tempoh 10 tahun saya pernah datang sini, saya fikir suatu hari nanti saya akan datang ke sini untuk berkhidmat. Itu adalah satu cita-cita pada tahun ketika itu mungkin usia saya adalah 26 tahun. Dalam tempoh matang ini, usia matang ini, saya datang dengan satu harapan untuk membawa satu perubahan pada diri saya dan paling penting berkongsi penggunaan bahasa Melayu, bagaimana pengalaman saya belajar bekerja di Malaysia dengan rakan-rakan di Beijing. Sebenarnya kalau kita nak bercerita, sangat-sangat menarik sebenarnya perubahan yang berlaku di Beijing dalam tempoh 10 tahun, satu dekad. Itu perkongsian yang luar biasa. Kalau dulu mungkin hanya sekadar imajinasi untuk bekerja di luar negara, untuk menetap di luar negara, bergelar sebagai anak rantau. Kini ianya menjadi realiti apabila sudah pun berkhidmat di dalam kumpulan media Cina sebagai pakar asing. Dan juga inilah sebenarnya antara tugasan Fauzan di sini yang turut mengelolai satu program iaitu RM Beijing. Saya betulkan. Okey. BIS RM Beijing, CGTN Malay. Itu ialah program mengenai apa tu? Itu merupakan program berkaitan ekonomi. Kita kupas dari pelbagai perspektif, daripada kehidupan harian, daripada kesenian, entertainment, dari segi ekonomi, aplikasi dan sebagainya. Semuanya merangkumi perkembangan ekonomi di China dan dikupaskan secara lebih ringkas, padat dalam tempoh 3 ke 5 minit di CGTN Malay. Itu satu perkongsian yang cukup cantik dan juga cukup jelas daripada Fauzan, perbezaan yang dapat dilihat dengan ketara, apakah perspektif mungkin dari segi pengangkutan, perbelanjaan, kehidupan harian dan macam-macam lagi. Itu kisah Fauzan 10 tahun yang dulu dan juga kembali sebagai pekerja pada tahun 2025. Okey, sebab ramai orang di Malaysia, kita ada message lah, kita message, ada yang bertanya di media sosial, waktu balik ke Malaysia pun ramai yang tanya bagaimana kehidupan di Beijing ini. Lebih-lebih lagi sebagai anak rantau yang bekerja dan juga menetap di Beijing ini, dan sebagai seorang Muslim, adakah sukar untuk kita mendapatkan makanan halal, nak menjalankan ataupun menunaikan tuntutan, kewajipan kita sebagai seorang Muslim? Sebenarnya Isa, soalan yang sama sering kali ditanya oleh rakan-rakan saya, bagaimana kehidupan di Beijing. Sebenarnya kehidupan saya di sini, saya sudah jatuh cinta dengan Beijing. Bagaimana apa yang saya lakukan di Malaysia sama juga saya lakukan di sini. Dari segi saya nak membeli belah, dari segi saya ingin melancong dan sebagainya, dari segi perjalanan saya satu lokasi ke satu lokasi, pengangkutan awan cukup baik dan sebagainya. Jadi kalau bertanya dengan saya, kehidupan sini sangat menarik. Apabila kita bercakap mengenai pertukaran budaya, saya belajar bagaimana kehidupan sihat warga emas di Beijing sini. Kalau kita lalu di kawasan ataupun taman-taman rekreasi, masyarakat ataupun warga emas sangat menghargai cara hidup yang lebih sihat mereka, senaman dan sebagainya. Kalau kita ingin bercerita, sebab itu saya selalu kongsikan di media sosial, saya punya hati sudah dimiliki di Beijing. Sangat luar biasa. Nak luahkan perasaan itu, Wo Ai ni dengan Beijing. Okey, Wo Ai Zhongguo, Wo Ai Beijing. Okay. Itu kisah bagaimana nak menjalani kehidupan seharian untuk mendapatkan makanan halal dan juga menjalankan tuntutan sebagai seorang Muslim. Tidak ada masalah sebenarnya. Untuk dapatkan makanan halal, di sini kita ada cincin, iaitu sama erti dengan halal. Jadi di pasar-pasar raya terkemuka sememangnya ada produk-produk halal dengan tulisan cincin.
Jadi untuk dapatkan makanan, saya rasa di Beijing ini begitu banyak restoran-restoran yang menawarkan makanan-makanan halal, tidak memberi satu permasalahan lah untuk saya sebagai seorang Muslim. Apatah lagi untuk kita menunaikan solat Jumaat. Sangat menarik, bukan sekadar kita melihat perkembangan Islam itu sendiri, bagaimana kita melihat perkembangan budaya yang diadaptasi dengan tuntutan Islam di bumi China. Okey, kita nak tanya, apakah cabaran tinggal di negara China? Kalau tadi, ai Chongguo, saya hidup di China ini mudah Saya sudah jatuh dan cinta sebagainya. dengan China. Jatuh cinta dengan China. Kita nak tanya, cabaran tinggal di negara China, takkanlah sekelumit cabaran pun tak ada. Dan juga, apa momen yang paling tak dapat dilupakan? Dari segi kalau secara seriuslah Nada adalah bagaimana untuk saya belajar bahasa Mandarin. Penggunaan bahasa Mandarin saya adalah terlalu basic. Kita. Tapi kita masih mempelajari dari satu hari ke satu hari bahasa dengan rakan-rakan di pejabat. Itu antara cabaran bagaimana saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat tempatan. Mungkin saya belajar adalah bahasa Mandarin normal. Tapi di sini bagaimana pula saya ingin memahami bahasa Mandarin dialek tempatan sangat berbeza. Jadi itu yang menjadi cabaran buat saya untuk bagaimana saya ingin mempelajari bahasa Mandarin yang difahami, yang digunakan oleh masyarakat tempatan. Kalau Isa bertanya saya pula, pengalaman yang saya tak boleh lupakan sebenarnya adalah pada hari pertama saya membeli barang tanpa rakan-rakan. Pada masa itu bagaimana saya nak beli, saya nak dapatkan plastik. Di sini ada kata suliau, ada kata taisa. Sebutan taisa saya pun kadang-kadang tak betul. Jadi saya terpaksa minta maaf banyak-banyak. Saya terpaksa menggunakan bahasa isyarat. Seolah-olah seperti tidak boleh bertutur. Jadi saya cakap, masuk. So mereka faham. Orang Beijing ni mula-mula apabila kita mengenali sedikit kasar. Sedikit, ya. Tapi bila kita mengenali, saya dah faham. Mereka bercakap itu tidak memperlambangkan perasaan mereka. Mereka sangat membantu saya. Sebagai contoh, saya perlukan pelbagai just tunjuk bahasa isyarat. Saya tak boleh berbahasa Mandarin dengan baik. Jadi mereka bantu saya sehingga selesai pembayaran. Alhamdulillah dah selesai. Jadi sebab itu saya katakan saya sudah jatuh cinta dengan Beijing. Tapi dah rakan di Malaysia, janganlah rasa cemburu. Saya masih juga rasa cinta dengan Beijing dan Kuala Lumpur. Okey. Namun kita mempunyai masa yang cukup terhad di dalam edisi Asia ni. Tapi sebagai orang Melayu, sebagai orang Malaysia, sebelum kita mengakhiri, lebih baiklah kita menjual pantun. Saya nak jual pantun lah sedikit kepada Tuan Hamba. Silakan Tuan China Hamba. gagah di ufuk timur. Malaysia gemilang di bumi bertuah. Harmoni terjalin, kukuh dan makmur. Persahabatan erat, kejayaan melimpah. Saya jual kepada Tuan Hamba. Saya kena jawab? Ya, sebagai orang Malaysia, silalah jawab dan jual beli ini berlangsung. Saya jawab dalam R&B ya. Oh, baik. Okey. Di langit tinggi burung berlagu, menari riang di pagi ceria. Malaysia China bersatu padu, Betul. mengukir damai di pentas dunia. Berdebar saya nak jawab sebenarnya. Betul tak? Maka saya jual dan beli berlangsung. Alhamdulillah. Akad kita berjaya. Berjaya pada kali ini. Itu sahaja kita punya perkongsian dalam episod kali ini. Terima kasih Fauzan. Terima kasih juga kerana berbual. Betul. Dan terima kasih juga pada Isa kerana kali ini kita berganding bersama selepas beberapa tahun tidak bersua. Ya. Dan juga kepada anda semua, kalau nak tahu ada lagi kisah-kisah menarik yang akan kita kongsikan dalam edisi Asia, pelbagai kupasan-kupasan. Pada episod-episod yang seterusnya akan kita kongsikan mengenai hubungan diplomatik Malaysia-China, mengenai perdagangan dua hala, mengenai segala aktiviti pelancongan, kegiatan sosial dan macam-macam lagi. Teruskan bersama edisi Asia di Beijing dan untuk itu kita kembali kepada rakan tugas di Kuala Lumpur. Silakan.